Untuk kali ini, Dewan akan mempertimbangkan sejumlah 28 soalan lisan, 28 soalan bertulis dan 1 usul. Dan mesyuarat akan bersidang sehingga semua urusan mesyuarat selesai. Ya, terima kasih. Soalan bertulis. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Speaker Dewan. Jawapan kepada soalan-soalan bertulis telah diletakkan di atas meja ahli yang bertanya selaras dengan sub peraturan 15-1-H Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang dan akan dimasukkan dalam pernyataan rasmi. Datuk Seri Yang di-Pertua, izinkan saya merakamkan sedikit kata-kata penghargaan sebelum meneruskan urusan mesyuarat. Sila. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Sebelum kita memulakan mesyuarat, saya ingin merakamkan penghargaan khusus kepada semua ahli-ahli perwakilan yang bertungkus lumus menghasilkan soalan-soalan bertulis dan lisan dan teks perbahasan. Kami Barisan Exco tidak akan menghampakan semua ahli Dewan. Barisan Exco yang telah mengambil usaha untuk menghubungi Exco sebenar dan jabatan berkenaan untuk mendapatkan maklumat dan jawapan. Tahniah kepada semua perwakilan yang memberi komitmen untuk bersama pada hari ini, terutamanya dari luar Pulau Pinang demi mengangkat suara wanita dan suara rakyat. Syabas sekalian. Habis. Sekian daripada saya. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Soalan lisan. Selalunya saya akan angkat kesempatan supaya saya nak bagi sedikit nasihat sepanjang perjalanan inilah. Kalau ikut perjalanan dengan sebenar, CM tak ucap yang bahagian yang kedua itulah. Dia cuma bangkit kata jawapan untuk soalan-soalan lisan sudah dibentangkan. Dan saya nak anda faham, jawapan untuk semuanya soalan bertulis bukan senang untuk pihak kerajaan membekalkan jawapan sewaktu mulanya perjalanan persidangan, iaitu hari yang pertama, saat yang pertama. Dan di Pulau Pinang kita ada amalan yang bagus. Setiap kali berapa tahu jumlah soalan bertulis akan dituju kepada kerajaan. Hampir 800. Dan kesemua jawapan itu perlu diletak di meja yang berhormat saat pertama. Di negeri yang lain banyak yang tak dapat dibekalkan. Nah, itu satu-satunya prestasi yang bagus di dalam Dewan Undangan. Anda boleh tanya rekan-rekan yang di negeri yang lain. Kadang-kadang habis persidangan pun, kalau 7 hari, seminggu, 10 hari, masih kadang-kadang tak dapat jawapan daripada pihak kerajaan. So itu yang bagusnya di Pulau Pinang lah. Saya serius kalau mereka tak dapat bagi jawapan, kenalah mereka. Saya akan bagi amaran. Jangan mempelekehkan peranan wakil rakyat yang sudah tanya soalan. Itu penting, ya. Itu penting. Tak boleh kata tak ada alasan you tak boleh bagi jawapan waktu anda perlu bagi jawapan. Okey, sambung. Soalan lisan. Soalan yang pertama, siapa? Saya nak persilakan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Penanti, ya. Sila. Dari penanti ke Tanjung Bunga. Niat bertanya tak mahu ragu. Soal nombor 1. Tajam menggores jiwa. Jawab bagi terang biar benar yang muncul di situ. Datuk Seri Yang di-Pertua, soalan saya nombor 1. Terima kasih. Jawab, sila. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat kawasan penanti atas soalan yang dikemukakan. Pihak berkuasa negeri sememangnya boleh menggunakan peruntukan di bawah Seksyen 3-1 Akta Pengambilan Tanah 1960 bagi tujuan pengambilan tanah untuk projek kepentingan awan.
Namun begitu, langkah tersebut hanya diambil setelah semua proses perundingan dan pertimbangan yang sewajarnya dilakukan. Dalam kes di Taman Gua Perahu, Kampung Pelet dan kawasan sekitarnya, kerajaan negeri masih mengutamakan pendekatan rundingan secara baik dengan pemilik-pemilik tanah yang terlibat. Ini bagi memastikan mereka faham proses tujuan projek tersebut, diberikan peluang untuk menyuarakan pandangan mereka serta bagi mengelakkan pertikaian yang boleh menjejaskan keharmonian kampung tersebut. Walau bagaimanapun, sekiranya rundingan gagal dan projek ini disahkan penting untuk kepentingan awam, khususnya bagi menambah baik sistem peparitan dan mengurangkan risiko banjir, maka pihak berkuasa negeri tidak menolak kemungkinan menggunakan kuasa di atas bawah pengambilan tanah 1960 bagi memastikan projek tersebut dapat diteruskan demi manfaat rakyat setempat. Terima kasih, Ketua. Terima kasih. Sila kalau ada soalan tambahan. Datuk Seri, soalan tambahan. Sila. Apakah status terkini projek Tempatan Banjir yang dirancang di kawasan Penanti dan sekitarnya serta sejauh mana keberkesanannya dalam mengurangkan risiko banjir memandangkan kejadian banjir masih terus berlaku walaupun projek tersebut telah diumumkan beberapa tahun lalu? Terima kasih, Tuan Speaker. Sila. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Puan Yang Berhormat kawasan Penanti. Kerajaan negeri sentiasa mengambil serius isu pembangunan yang berisiko banjir. Sebagai itu, setiap projek pembangunan baharu di kawasan tersebut tertakluk penilaian oleh Jabatan Alam Sekitar JAS, Jabatan Pengairan dan Jabatan Saliran JPS serta pihak berkuasa tempatan PBT. Okey, bagi projek yang berpotensi memberi kesan kepada alam sekitar, laporan penilaian kesan alam sekitar EIA dan plan mitigasi banjir diwajibkan sebelum sebarang kelulusan projek diberikan. Selain itu, pemaju turut dikendaki melaksanakan langkah kawalan hakisan dan kelodakan ESCP bagi mengurangkan risiko banjir semasa dan selepas pembinaan. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih.